Satu kenyataan U-turn daripada Sanusi yang mana mengatakan peletakan jawatan pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin masih lagi belum sah. Dan ini adalah hal yang pada aku tak berapa mengejutkan lah. Sebab PAS ni dah memang biasa dah buat kerja yang desak dan akhirnya bila dah ada ruang untuk dia tak tahu nak buat apa. Kau bayang kerajaan 33 bulan. Bukan main lagi dia catur permainan. Dia catur strategi nak jatuhkan kerajaan sampai rela pujuk bersatu yang ada dalam kerajaan. Tapi bila dah berjaya tebuk atap, dah berjaya jadi kerajaan, dia tak tahu apa kerja dia nak buat. Dia tak tahu macam mana cara nak selesaikan masalah negara dan masalah rakyat. Dan lahirlah satu kerajaan yang mana politiknya tidak stabil, tutup parlimen, sampai Agong bersuara, sampai Agong pemurka. Itulah keadaan dia. Dan inilah keadaan yang berulang sekali lagi sekarang ni. Kau tengok sendiri ya, desakan yang dibuat kepada Muhyiddin Yassin. Bukan main hebat. Tetapi bila Muhyiddin Yassin ambil langkah untuk letakkan jawatan, tak ada pun pengganti daripada mereka. Bila ada yang cadangkan Sanusi, lalu Sanusi cadangkan Samsuri. Ini keadaan dia yang terjadi sekarang ni. Bukan korang kata 3-4 lori ke ada dalam PAS, kan? Mana 3-4 lori tu? Sampai sekarang pun kita tak nampak batang hidung. Dan yang menyedihkan lagi, pimpinan-pimpinan dalam PAS tu sendiri mencadangkan nama Sanusi. Tak cadang nama Tuan Ibrahim Tuan Man. Walaupun kita tengok daripada segi hierarki tu, selepas daripada Haji Hadi, sepatutnya Tuan Ibrahim Tuan Man. Dan memang sepatutnya yang pegang jawatan pengerusi tu adalah Haji Hadi. Dia adalah Presiden Parti PAS. PAS paling banyak kerusi di dalam Perikatan Nasional. Tapi nampak gayanya macam Haji Hadi ni tak nak. Tak nak tak apalah. Bagilah dekat Tuan Ibrahim Tuan Man. Tetapi tak ada pun pemimpin-pemimpin daripada PAS yang sebut nama dan calonkan nama Tuan Ibrahim Tuan Man. Dan korang rasa takkan berlaku ke pergolakan selepas ni? Pastinya akan berlaku pergolakan kalau letak nama Tuan Ibrahim sebagai presiden dan timbalan kepada pengerusi itu dibarisi oleh pengerusi-pengerusi parti dalam Perikatan Nasional. Yang tu pun berkemungkinan besar akan berlaku pergolakan sebab dia tak selari dengan konsep organisasi dan sebagainya. Tetapi masalah sekarang ni, nama yang naik adalah nama Sanusi. Sanusi bukan timbalan. Samsuri pun bukan timbalan. Dan inilah kebobrokan mereka pada hari ini. Tapi yang tak tahan tu dalam masa yang sama ada hati lagi you. Nak tebuk atap. Nak jadi kerajaan. Urus dulu gabungan korang tu. Assalamualaikum.